Assalamualaikum dan salam hormat, saya Faris Daniel dan ini berita pilihan Telus Malaysia. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memberi jaminan pemantauan terhadap premis spa dan sauna di Ibu Negara akan diperketat susulan serbuan tular di Chowkit yang membawa kepada penahanan 201 individu kerana dipercayai terbabit dalam aktiviti songsang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa, DBKL menjalankan pemeriksaan berkala dan bertindak segera apabila menerima aduan awam. Walaupun lesen dikeluarkan berdasarkan kategori permohonan, terdapat premis yang kemudian beroperasi di luar skop sebenar sehingga mencetuskan penyalahgunaan lesen. Langkah ini diambil bagi mengesan lebih awal sebarang kegiatan tidak bermoral di premis berlesen, khususnya selepas kes di Chowkit menjadi tumpuan umum. Terdahulu, media melaporkan seramai 201 individu termasuk 17 penjawat awam yang disyaki terbabit dalam kegiatan tidak bermoral atau songsang ditahan dalam serbuan di sebuah premis pusat spa di Chowkit di Ibu Negara pada Jumaat malam. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Dancen melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.